Kenapa kali ke-6 saya buat masters kali ni saya dapat selesaikan? Satu, diagnosis dan stimulan yang diambil tadi. Keduanya, ada sesuatu dalam sistem yang berlaku kali ni yang tak pernah berlaku sebelum ni. Di Trinity College Dublin, saya daftar untuk belajar pendidikan khas. Tetapi pendidikan khas sudah tidak wujud. Pendidikan khas sudah diganti dengan pendidikan inklusif. Bila saya start belajar di Trinity College Dublin, macam biasalah, lecturer kata, okey, di hujung coursework ini akan ada essay, assignment, kena tulis essay 3,500 perkataan. Satu lagi subjek yang kita akan belajar selepas habis coursework yang ni ialah satu coursework nama dia Universal Design for Learning. Dan sebelum you all belajar Universal Design for Learning, Universal Design for Learning tu kita dah apply kepada keseluruhan program di Fakulti Pendidikan. Bentuknya ialah essay 3,500 perkataan tu. Kalau ada di kalangan awak yang rasa menulis essay bukan cara paling berkesan untuk awak tunjukkan kefahaman awak, awak boleh pilih untuk buat assignment dalam apa-apa bentuk. Selagi mana awak dapat tunjukkan yang awak faham benda tu. Awak boleh buat presentation, awak boleh buat YouTube, awak nak buat podcast ke, awak nak buat apa ke, awak buatlah. Tapi make sure academic integrity, citation, semua tu jaga. Kami menilai content dan bukannya format. Bila saya dengar tu, saya kata, selepas 20 tahun aku buat master, umur dah masuk 50 ni, baru aku jumpa benda Allah ni. Tak payah tulis essay. Boleh buat presentation. Presentation macam ni, buat presentation tak ada masalah. Tulis essay memang stres. So, saya diberikan pilihan dan pilihan itu untuk saya bukan sebab saya ADHD, sebab dia adalah pilihan untuk semua orang. So, kalau pelajar-pelajar yang tak ada ADHD ke, autism ke apa ke, katalah dalam subjek ni ada banyak kena guna gambar rajah, kena visualkan something. Kalau nak tulis essay, tak best sangat. Saya nak buat presentation dah. Pre-recorded video 15 minit presentation, submit. Yes, you have the option. Sebelum saya merakam video 15 minit slide saya tu, saya tulis siap-siap skrip setiap slide tu. Dan saya gunakan Grammarly untuk refine ayat itu supaya academic tone dia betul. Dan bila record, saya punya kamera tu ada dekat atas tu. Saya baca teks tu, mata saya nampak macam tengah tengok kamera. Tapi saya baca teks tu. Dan teks tu saya dah kemaskan, bunyi dia macam bunyi essay. Bila dah submit, lecturer bagi markah kepada assignment saya menggunakan video yang saya dah rakam tu. Dengan teknologi AI yang ada sekarang ni, saya transcribe dia untuk saya jadikan dia teks. Dan saya dapat essay 3,500 perkataan yang saya kemaskan sikit-sikit lah. Jadi saya buat terbalik. Instead of tulis essay, buat presentation, saya buat presentation, kemudian saya transcribe presentation tu. Semua coursework saya buat macam tu dan saya dapat distinction. Pilihan yang diberikan oleh pensyarah itu bukan ihsan. Dia adalah berdasarkan pendidikan inklusif menggunakan satu tool nama dia Universal Design for Learning, bermaksud apa-apa benda yang menghalang orang daripada belajar, halangan itu remove. Ad-darar yuzal